Hai, nama saya Hani. Okey, hari ni bersama kita seorang klien lah. Okey, dia ada buat rawatan bulan lepas, rawatan labia plastik. Okey, kat sini kita nak minta sikit feedback daripada dia lah. Okey, Puan boleh kenalkan diri? Boleh. Nama saya Lily. Saya daripada Masai, Johor Bahru. Okey, Puan Lily, kita nak tanya sikit lah macam mana Puan Lily yakin untuk datang dekat kita punya klinik? Okay, first saya nampak iklan ni daripada Facebook. So saya try PM lah. Yang lebih saya yakin, diorang bagi saya feedback sebelum ni customer dah pernah datang kat sini. So diorang suruh saya datang untuk consult dengan doktor perempuan dekat sini. Okey, Puan Lily nak tanya lagi, sakit tak masa buat rawatan tu? Tak sakit sebab masa sebelum buat rawatan dia bius dululah. So saya enjoy dengan pembedahan tu lah. Saya boleh main handphone. Langsung tak lah. sakit. Okey, Puan Lily, kita nak tanya sikit lah, selepas 1 bulan rawatan, apa yang Puan Lily rasa lepas rawatan tu? Selepas Rawatan. okey je, so far ni okey, tak ada masalah. Selepas rawatan saya jalan macam biasa, tak adalah rasa macam terlampau sakit. Tak selesa tu adalah, cuma tak ada rasa sakit lah. Okey, Puan Lily nak tanya sikit, puas hati tak servis rawatan kita dekat klinik ni? Saya memang berpuas hati. Saya buat rawatan dekat sini sebab feedback suami saya pun dia kata okey, seronok dia kata. Seronok. Okay, nak tanya sikit lah, recommend tak untuk wanita-wanita di luar sana untuk buat dekat klinik kita? Saya recommend sangat, siapa yang ada masalah macam saya boleh datang kat sini. Okey, kalau ada rate 1 sampai 10, awak nak bagi berapa? Saya bagi 11. Wah, 10 tambah 1 11. Ya, Okay, 11. terima kasih Puan Lily. Okey, sama. Kalau korang wanita-wanita di luar sana kalau ada masalah yang sama macam Puan Lily, korang boleh datang terus cari di estetik di Austin, Johor Bahru. Okey, bye.